Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pakai macam ni, elok dia baski depan tu tau. Awak nak siapa ni? Tak ada apa lah, bos. Tak ada, bos. Saya zikir ni, bos. Kau minat ke adik aku ya? Ni, bos. Minat dia, bos. Tak nak dah saya. Tak ada. Tapi kalau dia nak saya, Alhamdulillah. Kau orang tak kenal adik aku tu. Dia tu milih. Hari tu, siap pelakon nak teka dia. Dia reject terus. Dia teka pelakon. Pelakon teka dia. Dia reject terus. Siapa pelakon tu? Cik Lando. Kalau Lando, saya pun band dia. Saya band Lando sampai Chinese New Year 2058. Marah betul hang dengan Lando. Rekod tak apa. Bukan Lando. Satya. Ha? Kalau Satya, nenek saya berijek pangkah 14. Apa kelas? Ni Satya ini. Ni, tengok. Topi aku dah tiba. Spek mata aku dah ambil. Awet aku pun dah ambil. Aku. Awet kau? Awet kau nak. Adik aku? Allah. Aku. Awet aku juga tu. Awet. Ya. Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullah. Tak bisa dia. Sabar. Astagfirullahaladzim. Sabar, Mat. Jangan santau. Jangan santau. Tepi sikit. Oh, santau angin ni. Allah. Siap. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Tahu dia kenal aku siapa. Panas kan, Abang Man? Panas. Abang Man perlulah. Mari sini just lapkan ya. Abang Man perlu. Sejuk je. Abang Man ni. Terima kasih, Jas. Sama. Min. Tak sangka taste Jas rupanya eksotik. Itu lah tu. Muka macam ni pun dia nak. Dia punya teh lain macam. Astagfirullah. Sabar. Bukan rezeki dia nak dapatkan kita. Subhanallah. Ini geramnya aku. Jas, Ya? abang nak tanya ni. Baling. Tanyalah. Pasal apa Jas ni tak suka kat abang? Jas suka dekat abang sebab semualah. Ini aku panas ni. Sebab muka abang, perangai abang, tapi lagi-lagi muka abang tu lah. Tapi Ya, bang? muka abang Man ni bukannya elok sangat. Uduh. Siapa kata? Abang Man lah. Sedap diri. Mana ada? Okey. Jas jujurlah Jujur apa? Sebenarnya dulu Jas pernah ada penyu. Lepas tu penyu Jas tu hilang. Penyu lagi. Hilang. Lepas tu Jas pun carilah satu kampung. Sekali bila Jas jumpa, penyu Jas tu dah jadi bangkai. Bangkai. Aku nak tanya telur di mana? Cerita ni memang tajuk dia penyu lah. Bukan. Asal limau. Astagfirullahaladzim. Habis tu? Bila Jas tengok muka abang, Jas teringatlah dekat penyu Jas tu. Tak payah lagu. Dah. Tak payah lagu. Jangan. Oh, lagu tu. Mana kata muka abang ni macam dengan muka bangkai penyu lah tu. betul. Apa abang cakap macam tu? Yang bangkai tu betul. Sikit lah. Tak adalah semua namakan. Astagfirullahaladzim. Dia suap pula. Bukan macam bangkai tapi bau bangkai. Itu dia. Bau penyu. Sama lah bang. Tak apalah, bangkai pun bangkai lah. Kan? Suka. Teringat. Jas rindu dah dekat penyu Jas tu abang. Dekat situ tu. Rindu betul. Tengok sikit. Ya. Nak untung aku tengok. Teringat dah abang. Abang minum bang.
Kau betul-betul Holia Padu. Tak guna punya Man. Adik aku dia try. Ya, betul. Tunjuk. Bos tengok Ada ni, bos. bukti. Bos tengok. Ya Allah, bos. Dia main tampak-tampak belakang, bos. Bos tengok tu, bos. Bercengkerama. Aku tengah makan ni. Mana Man? Mana Man? Tak tahulah. Tapi Sabar, cerita lagi. Ni, bos kata, ini baru sikit, bos. Ya. Ya Allah! No! Tembus dah sup pipi! Dia jolok macam ni! Dia jolok dah sup Dia pipi. berani usik pipi adik aku. Tak guna punya Man. Tak guna. Lagi. Man. Bos. Sabar. Ni muka kan dia berhadapan. Sikit lagi nak belaga paruh tu. Tak tahan aku. Bos. Apa lagi dia buat? Ni. Apa lagi? Ya Allah, bos! Dia main isak-isak, bos! Dia sanggup main isak-isak. Jari. Jari, isak jari. Dia buat macam ni. Geram aku. Jari. Man, mana kau Man? Ketap, bos! Ketap, bos! Oh! Mun! Pukul dia, Mun! Belasah dia. Pukul dia ni! Pukul! Nanti, Mun! Nanti! Barang aku! Oh, topi aku ni! Spek mata aku! Awet aku orang balah! Dia balas. Abang. Pukul dia, Mun! Kau ni Man. Kau dah buat silap besar. Muka dah muka penyu. Penyu! Ada hati nak cinta dengan adik aku. Bos! Kita nak buat apa dengan dia sekarang? Kita pukul dulu. Pukul, bos! Pukul! Mana pukul kau? Pukul! Ya! Pukul! Ya! Ismail! Wah! Tolong! Tolong boleh ya? Tolong! Jangan tanam aku! Aku tak bersalah! Tolong! Tolong! Tak kisah ibadah. Jangan tanam aku! Tolong, Cik Hasan! Aduh! Tolong, Cik Hasan! Saya tak bersalah! Saya kena fitnah! Aduh! Abang Mai okey ke? Just minta. Kau nak bunuh Abang Man. Ish. Dia cerita dia nak bunuh Abang Man. Orang perut lapang. Tak, nak kena bunuh pun menggatai lagi. Astaghfirullahalazim. Kau sempat tidur lagi Tahu tak apa. Kau dah lambat tu tak? Cik Hasan, saya tak bersalah, Cik Hasan. Saya ni kena fitnah. Fitnah apa? Orang dah lambat lagi nak makan. Astaghfirullahalazim. Kau ni menyusah kau orang. Cepatlah Jas dah lapar dah Tak ni. habis. Tak apa Cik Hasan. Cik Hasan juga yang lambat tadi. Jom. 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 Lapar. Pula Debbie. Jom lah. Aku nak makan tom yum tu. Abang, apa kira duit kat sini, bang? Itulah dek. Tadi abang tak sempat nak kira. Tu abang nak kira ni sekarang ni. Abang nak hantar ni untuk tukar kat money changer. Kalau ya pun, kiralah dekat dalam kereta. Kat sini, nanti orang nampak, Kang. Apa-apa jadi, Kang. Bahaya. Apa nak risau? Abang kan ada silat gayung. Gayung tu tak? Silat ke, silap ke, benda kalau nak jadi juga. Bahayalah, bang. Hati-hatilah sikit, Alah, Dik. Adik ni kacau je. Oh, money changer Kamilah penyamun di dalam negeri. Bos. Kau ni, Min. Sibuk lang. Kau buat apa ni? Saya nak buang sampah, bos. Alah, kau... Bos, banyak duit, bos. Nak belajar makan, kau ni sibuk je dah. Alah, bos ni nak gurau sikit tak boleh. Dah. Kau buat apa kerja? Banyak duit tu. Kamilah penyamun di dalam negeri. Duit banyak. Kami menyamun. Haji Kol.
Hello? Ji. Ya, Ji. Saya duit haji tu semua dah ready dah. Cash lagi. Yang RM50,000 tu. Yang kita bincang itu nak beli tanah tu. Ya, Ji. Betul. Okey? Okey. Sekejap lagi saya sampai. Tunggu. Haji tunggu situ. Jangan pergi mana? Satu sana, satu sini. La haula wala quwwata illa billah. Engkau ni kenapa? Aku nak buat kerja. Kau suruh aku ikut. Tapi apa yang aku nak belajar dengan kau ni? Tabur-tabur bateri apa benda? Tujuan dia. Ni, Mun. Inilah cara salah satunya tak bagi ulat masuk mai dalam kebun kita ni. Pelik Ni, aku tahulah tabuk bateri tu tak mau bagi katok mai saja. Bila katok tak mai, nanti ulat tak mai juga kan. That's right. Tepat sekali apa yang kata tu. Bila katok tak bunyi, katok tak ada, automatik ulat pun tak mai kat sini sebab dia tak ada makanan. Ulat kan makan katok. Cara terakhir ada yang lagi senang ke apa? Kalau abang nak tahu, inilah cara terakhir yang nenek aku pernah buat. Dahsyat betul lah cara tu. Yang paling penting kat sini, kita berusaha. Allah tentukan. InsyaAllah. Sekali usaha kita, Allah makbulkan. Amin. Ya Allah. Tok masuk. Betul. Ulat banyak di kawasan ni. Apa hang buat ni sekarang ni? Itulah hampa tak tahu. Ni cara aku. Ikut nenek aku lah. Ni, bila aku tulis ulat banyak di tempat ni, automatik burung elang akan nampak. Bila burung elang nampak, burung elang akan mai sini. Dia nak cari ulat tu. Dan ulat tu pula, bila dia nak masuk, dia tengok ada burung elang, dia pun tak boleh masuk. Dia belah pergi tempat lain. Logik. Sebab atuk dia dulu kerja tangkap ular. Mun, hanya nak sebut pasal tok aku lah. Tok aku dah mati, yang tahu tak? Yelah, minta maaf lah. Iman, aku nak tanya sikit lah. Jangan maaf pula. Awak, Kan? Tok Hang mati macam mana? kenapa tok ulat? Oh, Hang dengan Tok Hang sama je. Ni, Ahmad. Apa dia pun sembok ni dah okey dah. Betul dah cara dia buat kan? Kalau abang mak jampi-jampi sikit baca apa-apa kat sana, mesti lagi ulat tak masuk tu ya. Betul juga tu. Kan? Orang kata apa? Buat pagar. Buat pegang. Saya ada kerja sikit nak ajak Mun dengan Man ni nak tunjuk kerja sikit lah. Bagi kau buat boleh kot. Subhanallah. Dalam hal ni, Pak Ahmad tak ada hal dia. Perkara macam ni, serah je kat Pak Ahmad. InsyaAllah. Ular, dia kata ular. Biar awak pun tak ada. Alhamdulillah. Subhanallah. Jom. Apa sebenarnya? Jom. Apa bagi lah Pak Ahmad yang piru. Pagar. Ular, nak ala ular kan? Alaulah. Jawab tak apa. Sebabnya ada benda nak beritahu kampung ni. Benda apa? Apa pula? Tapi benda tu kita tak boleh bincang kat sini. Ni rahsia ni. Rahsia ketiga. Rahsia kita tiga lah. Benda tak boleh. Kat mana nak bincang? Kita pergi tempat lain. Jom. Lagi mak dia. Duduk yang piu. Ular demi tu. Saat lagi ulat tu mai. Patut dia boleh tahu. Piu. Kalau yang sini, yang kuning-kuning ni. Yang tu kan busuk, Pak Mat. Buanglah, Pak Mat. Tua je kau reject tak apa. Jalan. Aku kaya. Lepas ni aku nak beli hotel pula. Janganlah aku bela korang. Aku bagi makan lagi korang. Rumah ni aku bagi juga kat korang. Mana duit aku? Duit apa? Kami pun tak ada duit. Korang bertiga berambang dari sini. Tapi abang, Kau diam. Aku nak doa ke Allah semoga Cik Hasan kita sejak bertaubat lepas ni. Jangan tuduh kita yang bukan-bukan. Dia tengok atas, dia pergi. Pat.